Hari ini gambar berita duk sebar mari mengenai dengan Halun Solo, salah satu pengembara popular dari Thailand adik kakak telah meninggal dunia di Choche adik kakak dia. Jadi semenjak kemarin hari ni ramai orang pakat duk share, pakat duk sebar mari kejut dengan kehilangnya salah satu orang YouTuber terkenal. Namanya Halun Solo. Halun Solo ni ada orang pengikut dia sama ada di dalam FB dan di dalam YouTube ni. Banyak jugalah. FB ni lebih kurang 2 juta orang lebih, 2 juta 5. YouTube ni adik kakak dekat-dekat dengan 1 juta orang. Dia ni merupakan salah satu orang muda, umur lebih kurang 27 tahun. Asal dia ni dari kawasan wilayah Kalasin. Dia ni merupakan salah satu orang anak yatim lah. Ayah tak ada, mak dia ni ada keluarga suku dan kehidupan dia adik kakak duduk bersama dengan tok dia. Hingga sampai kau besar nak mengaji sangga diri pun tak boleh. Lalah kali kena semak modal, kena daftar cari modal beasiswa sehingga dia ni boleh mengaji tamat peringkat BA di kakak di Chulalongkorn Mahawidyalaya di Ibu Kota Bangkok, dari universiti yang terkenal sekali lah di Kota Bangkok di kakak. Ketika dia duk mengaji ni impian cita-cita dia ni nak jalan seluruh dunia, kerana di samping dia duk mengaji, duk belajar di Bangkok, dia hipung taruh duit boleh satu jumlah lebih kurang 300,000 baht, 300 hingga sampai 400 gitulah. Lepas daripada dia tamat mengaji, jalan ke seluruh dunia adik kakak seorang diri adik kakak. Maka marang ni adik kakak pihak abang dia sendiri ni post mari kata tak boleh nak berhubung dengan Halun Solo semenjak 4.13 kadang-kadang yang telah lepas baru ni lagi dah. Hingga sampai ke masa hari ni tak boleh nak berjumpa. Tiba-tibanya adik kakak saat ni page asap Pailong, dia royak kat dia post mai royak katanya dia ni telah berjumpa badai Halun Solo. Dan dia pun ucap takziah terhadap keluarga dia jugalah, yang mana tak boleh nak berhubung dengan adik itu saat ni, adik kakak dia dah. Itu dia. Manakala adik kakak ada beberapa pusat berita yang ambo pergi cari tengok dari agensi berita dari Choche sendiri, lebih-lebih lagi daripada agensi berita online yang bernamanya sowa.tv ni adik kakak. Dia telah lapor mai kata dah dua agensi berita yang ambo pergi cari pada hari ni, Sowa dan juga Georgia Today. Jadi dua-dua pusat berita saat ni dia lapor mai katanya Halun Solo saat ni telah disahkan meninggal dunia di salah satu hotel. Orang pergi berjumpa badai Halun saat ni adik kakak di dalam salah satu buah hotel yang terletak di kawasan bandar Tbilisi. Sebab gapo punca gapo dia tu adik kakak dia tidak beri kenyataan. Kata sebab gapo dia yang telah meninggal dunia. Jadi ibu kota Tbilisi itu saat ni adik kakak adalah salah satu mengeluang ataupun kapital bandar yang terbesar di Choche ni lah. Punca meninggal dunia sebab gapo dia wallahualam adik kakak. Jadi masa sekarang learning pihak pegawai sendiri ni pun duk tengah buat siasat lah. Duk cek tengok buat forensik gapo gini lah adik kakak untuk nak cari bukti tambah adik kakak dia dah. Jadi boleh dikatakan orang pakat kejut lah dengan pemergian salah satu orang pengembara ataupun YouTuber terkenal dari Thailand pada saat ni adik kakak dia dah. Walau bagaimanapun adik kakak saat ni kita duk pergi tengok daripada beberapa pusat berita, pergi ikuti di rumah Halun sendiri di wilayah Kalasin tu. Jadi pihak keluarga ni masih lagi ada penuh harapan lah. Ada kuambang lagi. Berharap katanya Halun tu saat ni masih lagi tidak meninggal dunia. Tu dia masih lagi tidak meninggal dunia. Pihak keluarga dah harap semacam tu. Walaupun berita tu kata dia meninggal dunia sekalipun adik kakak dia dah. Jadi ni nak royak katanya salah satu berita yang mengejutkan rakyat Thai dari seluruh negara adik kakak. Kerana Halun Solo ni merupakan salah satu orang yang susah. Dia ni ngaji belajar duduk dengan tok dia. Sehingga dia boleh modal sikit sebanyak, boleh bawa tok dia naik kapal tubang ke apa adik kakak dia. Dan dia ni adalah salah satu orang yang boleh kata orang taat kepada tok dia. Benarlah adik kakak bawa klik daripada pergi jalan luar negara bawa tok dia pergi jalan situ jalan sini adik kakak dia dah. Tiba-tibanya mari timbul berita yang sangat kejut pada kali ni, membuatkan rakyat seluruh negara Thai sangat kejut terhadap pemergian salah satu orang YouTuber tersebut itu saat ni. Walau bagaimanapun adik kakak, kita nanti dengar maklumat lebih lanjut lagi lagu mana selepas pada ni. InsyaAllah lah mungkin ada berita akan ada beri laporan kepada kita pula selepas pada ni adik kakak dia dah. Dalam mana amor pun ucap takziah jugalah terhadap Halun Solo pada ketika ni. Dengan asbab dia lah yang kita boleh membuatkan kita ni boleh tahu suasana negara tu, negara ni. Kadang-kadang kita duk tengok kata situ tu berasa takut, berasa gerung. Bahawa dia buat video, buat pergi tengok pukul situ sini ni buat adik kita ni buka adik kakak. Jadi kita ni berasa berasa sumpah kata kita duduk situ gatek.
Deh. Tu dia. Jadi video dia ni ramai orang pakai ikuti. Salah satu hamba pun ikuti semua juga. Bila duk dia puas-puas ke apa kok, kita buka video dia kerana boleh tengok situ, boleh tengok sini dengan kerana konten-konten yang dia buat sangat berkualiti dan juga sangat berfaedah kepada orang tempatan dan juga orang luar kawasan. Pan Rai Farm Homestay, Muang Jala. Sepatut sekali kalau kita nak mari berehat dengan jumlah ramai, boleh duduk paling tinggi sekali 10 orang. Satu buah rumah, 2 bilik tidur. Ada bilik tengah untuk buat makan ni. Halaman luah, budak-budak boleh main. Ada kura, ada anak panah, ada congik cadung dan lain-lain lagi. Di sini juga ada kolam air untuk kanak-kanak. Bila nak berehat di bandar jala tapi suasana kampung, ingatlah kepada Pan Rai Farm Homestay. Telefon 001 290 233.